Okay, pada video kali ni aku rasa macam menarik sikit lah, okay. Sebab kalau korang tengok tajuk kat bawah, macam tu lah, okay. Aku macam nak buat makeover dekat diri aku sendiri. Sebelum raya, okay. So, ya, kita tengoklah macam mana, okay. Okay, hari ni adalah puasa yang ke berapa aku tulis lah kat sini, okay. Ni adalah puasa yang ke ni, okay. And nak raya tu kira macam lambat lagi lah, okay. Macam lambat lagi. Tapi aku nak buat makeover ni awal. Kita tengoklah macam mana, okay. Makeover ni aku akan start pada hari esok, okay. Sebabnya esok aku ada appointment kulit. Aku ada nak buat treatment dekat kulit muka aku ni. Sebelum korang tengok, okay, muka aku ni dia kulit aku ni dia macam tak perfect sangat. Kita tengoklah misi makeover aku ni berjaya ataupun tak. Kita tengoklah macam mana. Okay, di first time aku nak buat video macam ni. So kita akan jumpa esok, okay. Peace. Tomorrow. Six months later. Okay, so aku baru balik daripada buat treatment. Inilah muka aku. Merah doh muka. So treatment ni dia memang merah macam ni lah, okay. Sebab treatment yang aku buat ni adalah dia macam derma roller. Kalau korang tahu derma roller tu, korang tahulah, okay. Dia cocok jarum dekat kulit muka aku ni. Sebab tu dia jadi merah macam ni. Nampak tak? Kalau nak hilang merah ni, dia ambil masa dalam seminggu macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Okay, first step is done. And yeah, so jom kita pergi ke next step. Alright. Okay, so barang aku ni baru sampai. Okay, so barang yang aku beli ni adalah eyebrow serum. Okay, eyebrow serum ni fungsi dia untuk lebatkan kening aku. So aku tak tahu serum ni menjadi ke tak. Tengoklah macam mana, okay. Tapi sebelum tu kita unbox dulu. Kita tengok macam mana barang dia. Bau herba. Aku memang jealous gila kalau aku tengok lelaki yang eyebrow dia tebal. Aku tak tahu kenapa. So, ya, sebab tu aku beli serum ni. Jom kita try. Tapi best bau dia. Dia bau macam ada wangi sikit. Lepas tu bau herba sikit. Best. Seperti korang tengok, muka aku masih merah, okay. Okay, memang merah lagi. Alright, so ya, macam itulah cara pakai dia. Simple je. Le lendemain. Mehrere Tage später. Okay, so barang aku dah sampai. 2 bar. Okay, nanti kita tengok barang apa dalam ni, okay. Okay, so aku nak unbox barang yang baru sampai tadi. Alright, so ya, jom kita buka. So ni barang dia. Okay, so benda ni adalah untuk luruskan rambut. Kalau korang tengok, okay, rambut aku kerinting, okay. Nampak tak? Kerinting. So nampak macam serabut sikit lah, okay. So
And aku decide nak luruskan rambut aku lah, okay. Sebab supaya nampak kemas sikit. So ya, sebab tu aku beli pelurus rambut. Okay, kalau tak salah aku dipanggil hair relaxer. Lebih kurang macam tu lah. Aku lupa lah. Inilah produk dia. Oh, dia bagi sikat weh. Wah, cantik. Okay, so betul lah yang aku cakap tadi. Okay, nama produk ni adalah hair relaxer. And brand ni daripada Jisoo. Betul lah kot. So aku tak tahu brand Jisoo ni daripada brand apa. Korea ke? Aku tak tahulah. Okay, glove. And ya, comel kan? Packaging dia comel gila. Dah ada sikat dekat sini. So senang lah nanti korang just sikat je produk tu. Okay, korang tekan ni, produk tu akan keluar dekat ujung ni. Dekat bahagian ni dia akan keluar. So kita akan sikat je nanti. Senang lah nak buat kerja, okay. So aku tak tahu kenapa dia bagi sikat ni lagi. Tapi sebelum tu aku kena basuh dulu rambut aku. Aku kena shampoo rambut aku, bersihkan rambut aku, and then aku kena keringkan dalam 80 ke 90% macam tu lah. Okay, dia tak nak kering sangat, nak macam ada lembab-lembab sikit. Baru kita apply produk tadi lah. Aku akan basuh rambut aku dulu. And kita jumpa lagi. A few moments later. Okay, so aku dah basuh dan keringkan rambut aku 90% macam tu lebih kurang. Okay, ni masih lembab lagi. So ya, jom kita pakai. Tapi sebelum tu aku nak tengok stats dia. Okay, dia ada bagi tahu stat kat sini. Okay, shampoo rambut sehingga bersih dan keringkan 70 ke 90%. And lepas tu tekan sampai keluar ubat. So ni lah. Okay, so aku kena tekan dia sampai ubat dia keluar. Nampak tak? Okay. Lepas tu, oh, aku lupa nak pakai glove. Sekejap. So kita kena pakai glove. What is this? Oh, okay. Macam tu. Okay. Faham. Lantak lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Harap menjadilah. Maiกี่นาทีต่อมา Okay. So aku dah ratakan semua. Aku dah siap letak. So aku kena tunggu dalam 30 minit. Apa ke benda ni? Oh, untuk telinga. Okay, faham. So ya, nanti aku tunjuk result dia, okay? Weh. Lurus dah rambut aku. It's the bar for me. Berkesan weh. Okay. Alright. Okay. So aku dah basuh rambut aku dan aku dah keringkan sedikit rambut aku. It's been 1 week since you looked at me. Wait a minute. Who are you? Alright, so seperti yang korang tengok, I cut my hair. Korang jangan tanya kenapa, sebab aku potong rambut aku. So so inilah hasil dia, okay? Benda dah jadi. So what do you think? Okay, bagi aku okay lah, okay? Pendek, kalau tak belakang ni panjang. Tapi ni aku dah potong pendek. And aku tinggal yang atas je.
nampak lebih kemas lah, okay. Nampak lebih kemas. And Alhamdulillah, hari ni juga baju aku sampai. Baju raya aku sampai hari ni. And aku nak tunjuk lah dekat korang. Tada! Tada! So inilah baju raya aku. So yang kau tengok, aku beli daripada Sampin Exclusive. Okay. So ni first time aku beli brand ni. So aku tak tahu kualiti dia macam mana. And kita tengoklah macam mana, okay, kualiti dia. Aku beli Sampin and kurta lah. Okay, kurta. So Sampin ni aku beli yang instant punya. So sebab aku tak pandai nak pakai Sampin yang klasik tu kan. So aku beli Sampin modern lah. Okay. So korang tengok, korang nampak tak warna apa? So raya tahun ni aku decide nak pakai baju warna grey. Okay, light grey. So siapa yang light grey tu kita geng lah. Wow, cantik tu colour ni. Ya Allah, serius. Serius cantik. Colour ni cantik gila. Dia light grey. Okay, lepas tu dia ada brand sini lah. Sampin Exclusive. Kualiti kain dia, wow. Rasa kualiti memang kualiti gila. Dia tebal. Kain dia tebal. Tapi aku rasa kain dia tak panas ni. Memang tak panas. Tapi serius weh. Premium Okay, so aku ambil Sampin yang warna grey and black lah. Okay. So corak dia macam ni. So ni memang senang gila nak pakai. Sebab dia ada velcro. Siapa yang pernah pakai Sampin modern tu tahulah. Okay, jom kita try. Aku nak buat transition. Okay, so 1, 2, 3. Okay, tak jadi. Sekali lagi. Macam mana nak buat transition? Sekali. 1, 2, 3. Okay, aku tak tahu transition tu smooth ataupun tak. So aku dah pakai. Serius weh. Selesa gila. Selesa and kain dia memang premium gila weh. Serius. Ni first time aku beli brand ni. Aku tak tahu dia se-premium ni. Wow. Dia nampak mahal loh. Sedangkan baju ni murah je. Aku beli dalam 60 lebih macam tu. 69 macam ni lah. Aku pakai sekali dengan Sampin lah. Tak nampak sangat. Nanti aku tunjuk lebih detail lah. Okay. And apa yang mengejutkan, aku lama gila tak pakai songkok. So tiba-tiba tahun ni aku rasa nak pakai songkok. So aku beli songkok. So inilah songkok dia. Tada! Kita pakai songkok biasa je. Okay. Berdebau pula aku rasa. Takut handsome sangat nanti. Tiba. Okay, so korang tahulah sebabnya aku potong rambut. Okay, aku potong rambut sebab aku nak pakai songkok. Itu je. Okay. So yes. Handsome ke? Perasan tu, serius perasan aku. Bapak handsome tu. What the heck? This is me? Aku tak kenal lu. Siapa ni? Siapa ni handsome tu? Wow. Okay. So aku nak tunjuk keseluruhan dia macam mana. Kejap. Anak siapa ni handsome sangat ni? Okay. Nampaklah. Bapak handsome dah boleh buat laki ni. Siapalah perempuan yang bertuah tu ya? Tiba. So itulah outfit aku untuk raya tahun ini. Wow.
Rasa itu sajalah untuk video aku pada kali ini. So kalau korang enjoy tengok video ni, korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku untuk video yang akan datang. Okay, so ya, kita jumpa lagi pada video yang akan datang lah. Bye.